Dia tengok geram. Alright guys, so sekarang ni kita bersama dengan Abang Faris Choi. Alright Faris, kenapa Faris pakai Silvia S15 untuk dijadikan kereta drift Abang Faris? Bagi saya, kalau untuk nak drift saya minat dia punya rupa bentuk Rupa bentuk dia buat sensitif. Oh, sting aku. Yahoo. Lagi tu bila dia drift, dia nampak seksi. Mr. Lover. Dia tengok geram. Dekat belakang saya ni ialah kereta giveaway, kereta utama untuk event pada New Year's nanti. Tapi dah banyak-banyak kereta lah kan. Kenapa R34 ni jadikan kereta main giveaway nanti? Betul-betul banyak pilihan. And kenapa kita pilih R34? Because of the power of R34 punya engagement. Yes. Dia banyak je. R34, Supra, NSX. Tapi untuk tahun ni, kita jadikan R34 dulu. Tahun depan, kita akan jadikan Supra Mark 4 lagi dulu. Untuk tahun sekali lagi Honda NSX. Itu manifesto saya. So kalau korang nak kereta R34 ni, korang jangan lupa datang ke event Malaysia Modified Festival yang akan berlangsung dekat Stadium Batu Kawan pada tarikh 1 hingga 4 Januari 2026. Jumpa hamba di sana. See you guys. Bateriku.com Breakdown Buddies.